Masalah motor saya ni dia ada banyak problem lah. Terutama sekali dia punya pickup dah drop. Lepas tu bila nak shift gear tu dia sangkut. Untuk speed saya memang teruk lah dulu. Kalau kata 1-2 tu easy lah nak dapat. Ni nak dapat 80 tu pun dah berat. Ini adalah masalah common untuk pengguna LC135. Mileage cecah 40,000 je mesti masalah performance. Pickup tak ada lah, top speed lemau lah. Naik bukit tak boleh pergi lah, naik double lagi berat lah. Tiga beradik ni korang tukar je. Auto shoe, auto housing, one way dan juga tambahan clutch plate. Tiga beradik ni memang common wear and tear untuk LC135. Ini barang-barang yang owner ambil. Total RM640. Selain daripada package clutch, abang ni add on minyak hitam, motor 5100, all filter original dan tiga beradik add on iaitu auto shoe, auto housing dan juga one way. Kenapa lah orang selalu cakap tukarlah auto housing, tukarlah auto shoe? Kenapa Auto shoe dan juga auto housing ni memang kerja saling berkait, saling memerlukan. Yang satu tu bila buka throttle dia mengembang. Kalau si auto shoe tu mengembang, si auto housing ni pula jadi perumah kepada yang si auto shoe tu. Kiranya bila auto shoe mengembang ni, auto housing tu jadilah rumah untuk menggigit supaya yang kembang tu menggigitlah pada badan auto housing. Aku pun tak tahulah aku cerita macam mana, tapi aku harap korang faham lah Ataupun bahasa mudah dia macam brake pad dengan disc lah. Brake pad tu bila kita tekan brake dia akan sempit. Dia sempit tu nanti dia akan gigit disc kan. Disc brake korang kan. Macam tu lah juga lebih kurang. Bila auto shoe asyik